Lampu mini yang jenis rechargeable, lampu ni walaupun kecil tapi sangat function. Kepala dia ni korang boleh pusing-pusing macam ni. Boleh adjust dia punya angle. Suluh macam ni boleh, suluh ke atas jadikan torchlight pun boleh. Kaki dia ni yang jenis magnetik, mudah untuk korang tampal dekat permukaan besi. Bila guna untuk kerja, korang tinggal tampal je macam ni, suluh terus dekat tempat yang korang buat kerja. Lampu ni dia ada banyak mood cahaya tau. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala terang macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih malap sikit. Yang ni dia lebih jimat bateri. Dan yang ni mood kecemasan, mood kelip-kelip macam ni. Satu lampu dekat bahagian atas, satu lagi lampu dekat bahagian depan sini. Warna oranye macam ni. Kalau tekan lagi sekali, warna merah. Tekan lagi sekali, warna biru. Tekan lagi sekali pun sama, lampu kecemasan. Korang boleh pakai bila waktu perlu. Walaupun kecil, tapi siap ada display berapa persen bateri dekat sini. Mudah untuk korang tengok. Bila bateri habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. Pakai je charger handphone sebab dia punya port ni sama sahaja. Jadi kalau korang nak cari lampu mini yang jenis banyak tempat gantung macam ni, jenis magnetik, mudah untuk tampal dekat permukaan besi, banyak mood cahaya, siap ada display bateri, kepala boleh pusing, korang boleh cek lampu mini ni dekat link video. Walaupun kecil tapi sangat function bila waktu kecemasan.